Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni Aisyah bukan nak cerita, nak jalan-jalan. Memang nak jalan-jalan, tapi bukanlah jalan-jalan tunjuk homestay, bukan. Hari ni Aisyah nak jalan-jalan tunjuk makan Aisyah dekat Pasar Ramadan, dekat Sarjana Utama punya Sungai Buloh. Okey, Aisyah nak cari makanan tapi sikit je, tak nak banyak-banyak. Nanti tak habis kan, membazir kan. Okey, mula-mula kita kena cari air dulu sebab air kita haus. Okey. Okey, sekarang ni Aisyah nak pergi tengok ayam mana-mana pun boleh lah, makanan ke minuman ke. Okey. Okay, Aisyah dah jumpa satu lah kedai makan dia. Ni Aisyah nak cuba ni, ayam gunting cheese. Oh my god! Wow! Ayam gunting cheese ada RM12. Ayam gunting original and spicy satu keping RM10. Cheesy jumbo sausage satu pieces RM5. Nampak sedap lah ayam gunting. Okay, kita nak beli sausage tapi kita kena bantu dulu, ramai. Betul, sedap. Peanut sausage satu. Pedas. Nampak sedap kan? Nanti datanglah sini. Pasar malam pun ada, pasar pagi pun ada. Kalau pasar pagi dekat Kota Damansara, kalau pasar malam kat sini juga kot. Sarjana pun ada. Hari Sabtu pun ada. Ha. Okey. Okey, terima kasih. Ni. Ha, sini. Ini. Lychee blue soda. Sedap. Okay, sekarang ni Aisyah nak kuih lapis pula. Lapis ada kat sini. Nama kedai dia kuih talam. Okey. Kat sini Aisyah suka. Kat sini macam-macam kuih ada. Aisyah selalu beli kat sini. Kat sini bersih, sedap. Aisyah nak kuih lapis. Warna-warni lah. Siap ya. Wadi. Di wadi. Wadi kat sini. Wadi kat sini pun sedap. Aisyah pernah cuba banyak kali. Kita nak order alamak wadi biasa. Okay, sekarang ni kita nak beli murtabak pula. Murtabak. Ayah kita nak? Tak apa, beli je. Kan dia kita. Murtabak dia, ayam ada, daging ada. Nak daging 2? Daging 2 kilo. 12. Sekian bang, kebanyak murtabak daging. Murtabak, ayam daging. Terima kasih. Masinga. Kita sushi pula lah. Ada sushi. Aisyah nak 4 je. Nak 4 je lah sushi ni. Nak order sekarang apa dia? Ada? Aisyah nak pilih. Nak sushi. Nak sushi 4 ni. Ni dengan cheese. RM6. Sekejap. Sekali ke? Sushi lain. Boleh? Sampai tak? Sampai. Tak sampai. Okey lah, ni je kot kita beli. Dah banyak dah ni. Aisyah takut tak habis je. Okey, dah boleh balik kot. So nanti kita buat lagi yang part tu. Kalau nak lah, kena komen dulu. Okay, sekarang ni nanti belum habis lagi.
Nanti balik rumah, saya tunjuk Aisyah berbuka pula. Nanti kita tunjuk satu-satu makanan kita, okey? Sama lagi, bye-bye. Okey, kita dah mandi dah. Aisyah dah basuh rambut kan? Dah mandi tu. Aisyah dah mandi dah. Okey, sekarang ni Aisyah nak view satu-satu dekat korang. Aisyah rasa belum azan lagi. Sekarang baru pukul nak dekat 7.30 dah. Okey, kita tunjuk cepat-cepat. Takut azan tadi dah azan dah. Tiba-tiba. Okey, ni satu-satu. Ni satu-satu. Orang semua dah makan dah, kita tunjuk-tunjuk satu-satu lagi. Okay, ni air yang kita beli tadi. Air biru. Sana ni. Satu-satu. Ya. Okay. Nak cucuk terus ke apa? Okay, cucuk je lah. 1, 2, 3. Lepas tu ada apa ni? Ni ada. Oh, sausage tadi yang kita beli tu. Ni sausage. Sekejap ya. Ya Allah, kau masih susah lagi. Ini sausage tadi. Pedas kan saya minta tadi. Okay, korang kalau nak bagi korang datang je. Sedap. Okay, lepas tu yang ni. Oh, ni yang wadi kita beli tadi tu. Alamak, dia banyak. Saya tak nak keluarkan lah. Tunjuk kat sini je. Okay. Yang wadi tadi dia ada sediakan chutney sekali. Tadang. Dekat dalam tu letak. Okay. Wadi yang kita beli tadi yang macam ni. Nampak? Nampak? Okay. Minyak saya kita letak dalam ni balik. Takut minyak habis sumpah. Satu hal pula kita akan lap-lap. Okay, macam tu. Okay, ni. Oh, sushi tadi lah yang kita beli 4 tu. Aisyah suka yang ni je. Kat situ pun Aisyah pernah pergi juga banyak kali. Ayam Korea ni. Tapi dia tak pedas. Dia semana-mana je ayam Korea ni dengan cheese dia sekali. Yang dia pun ayam juga tapi dia letak cheese je. Okay. Asal apa pula ada lagi? Yang ni apa ni? Oh, terbuka dah. Buka dah. Tapi tak kotor pun. Kan? Tapi asalkan tak kotor. Kuih lapis tadi kita beli. Banyaknya lah barang kita beli. Kata sikit je tadi. Jadi banyak pula. Okay. Lepas tu. Ni murtabak. Dia ada bagi ni. Ni asal apa tak tahu. Ni sirap ke? Kan? Sirap kan? Sirap. Dia bagi 2 sirap. Dengan kuah kari. Dah ke kari ni? Aisyah pun tak yakin. Okey, Aisyah ucapkan selamat berbuka puasa yang puasa hari ni. Okey, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye. Kalau nak lagi yang part 2 punya, kita buat yang baru. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih sebab tengok dan terima kasih sebab subscribe. Bye.